Okay, selamat pagi semua. Dan kita mulakan bengkel hari ini yang bertajuk Income Generation Through Waste Recycling, Vermin Compost Making and Product Marketing. Hai semua, hari ini kita mulakan bengkel seterusnya, demonstrasi untuk membuat vermin compost di rumah ataupun di kawasan sekolah. Cari-carikan surat khabar, cardboard, kita masukkan je air takungan hujan. Dan bedding yang bahan-bahan yang kita kata moss malam tu kita taburkan, juga kita tabur di atas bedding ini. Kemudian sekali kita taburkan sayur-sayur. Proses yang terakhir adalah untuk memasukkan cacing. Jadi kita letakkan perlahan supaya harapnya dia dapat adaptasi dalam kondisi rumah baru dia. Hari ini kita akan bercakap sedikit mengenai uh, mengenai bagaimana kita nak start up kita punya bisnes lah. Ya. Jadi kami sangat-sangat rasa bertuah kerana turut serta dalam pertandingan DIY dan juga pada masa yang sama sekali lagi kami rasa sangat bertuah kerana dapat berkongsi dan menerima ilmu tambahan daripada pihak Universiti Melaya untuk program pada hari ini dan juga pada 27 Januari ini. Okay, terima kasih atas kesudian Dr. Puan Ati, Dr. Nasruddin dan juga Dr. Adi kerana sudi berkongsi ilmu yang sangat-sangat bermanfaat kepada kami semua. Saya rasa cukup gembira dan bertuah kerana pagi ini kita dapat menerima berkongsi ilmu daripada pihak Universiti Melaya. Jadi semoga bengkel pada hari ini bermanfaat kepada kami semua dan agar program pagi ini berjalan dengan lancar. Okay. Dr. Nasruddin kerana telah membantu tim DIY SMK Center ni mencapai tahap yang paling tinggi iaitu Johan pada tahun lepas. Jadi dengan harapan kami akan teruskanlah dengan usaha